اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. Dapat? Baik. Siapa nak teka hari ni berapa Syaban? Dia 22. Jadi kalau hari ni 22 Syaban, berapa hari lagi kita nak masuk Ramadan? 8. Okey. Sebelum masuk Ramadan ni, kita kena latih kurangkan makan berlebihan, menjaga pemakanan dan bangun sebelum subuh. Buatlah beberapa aktiviti seperti solat tahajud, baca Quran ke. Dan last sekali menguruskan masa dengan lebih disiplin. Contohnya buatlah jadual. Susunlah tengah-tengah tu, letaklah bila nak study, bila nak solatnya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.